Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents via MY. Jika sekutu terbesar dalam kerajaan mula menggugat kedudukan sendiri, implikasinya bukan sekadar rombakan jawatan tetapi kestabilan politik negara. Bila parti yang memegang kerusi persekutuan terbanyak memberi kata dua tentang pembaharuan, itu bukan gertakan kosong. Itu adalah soal kuasa dan kelangsungan pengaruh. Persoalannya, adakah Perdana Menteri benar-benar masih mengawal rentak ataupun masa sedang mengejarnya? Kongres khas DAP pada 12 Julai bukan acara rutin. Ia sedang digambarkan sebagai satu bentuk referendum dalaman terhadap peranan parti itu dalam kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. Setiausaha Agungnya Anthony Locke sudah memberi garis masa 6 bulan sejak Desember lalu. Jika pembaharuan bermakna gagal dilaksanakan, parti itu akan menilai semula kedudukan mereka dalam pentadbiran. 6 bulan itu kini hampir ke penghujung. Namun, mesej yang dihantar lebih halus daripada sekadar ancaman keluar kerajaan. DAP menegaskan walaupun pemimpin mereka mungkin menarik diri daripada jawatan eksekutif, 40 ahli parlimen parti itu akan tetap menyokong kerajaan sehinggalah pilihan raya umum akan datang. Dan disinilah letaknya strategi yang licik tetapi berisiko. Mereka mahu kelihatan tegas, tetapi tidak mahu dituduh menjatuhkan kerajaan. Mereka mahu menjaga prinsip, tetapi pada masa yang sama tidak mahu kehilangan pengaruh. Penganalisis seperti Syaza Sukri melihat langkah ini sebagai isyarat jelas bahawa keresahan dalam kalangan rakan gabungan semakin memuncak. Ini bukan lagi rungutan senyap di bilik mesyuarat. Ini adalah tekanan terbuka. Ini adalah peringatan bahawa Anwar tidak boleh terus berselindung di sebalik alasan proses dan juga konsensus. Jika kadar pembaharuan dianggap perlahan, persepsi itu akan menjadi liability menjelang pilihan raya nanti. Oh Sun menegaskan bahawa kekecewaan bukan hanya terhad dalam parti tetapi turut bergema dalam kalangan pengundi. Isu kebajikan awam yang dilihat tidak ditangani secara tuntas, persoalan seperti pengiktirafan yang masih lagi tergantung, dan polemik melibatkan kepimpinan SPRM yang mencetuskan persepsi defisit integriti. Semua ini membentuk naratif bahawa janji reformasi semakin kabur. Dan dalam politik, persepsi selalunya lebih berbahaya daripada realiti. Azmil Tayyib mengingatkan bahawa walaupun langkah Kongres khas ini mungkin bersifat simbolik, ia tetap membawa mesej yang keras. Ahli DAP tidak mahu parti mereka dilihat hilang taring selepas memegang kuasa. Kekalahan teruk dalam pilihan raya negeri Sabah menjadi trauma politik yang belum lagi pulih sampailah sekarang. 8 calon tewas. 6 kerusi pernah dimenangi dengan majoriti besar. Sebelum ini, hilang begitu sahaja. Itu bukan sekadar kekalahan teknikal, tetapi itu adalah satu mesej. Satu penolakan mesej. Maka Kongres khas ini juga perlu dibaca dalam konteks pilihan raya negeri Sarawak yang bakal tiba tidak lama lagi. DAP tidak mahu mengulangi episod memalukan. Mereka mahu menunjukkan kepada penyokong bahawa parti itu masih berprinsip, masih berani menegur sekutu sendiri dan tidak sekadar menjadi pelengkap angka dalam kerajaan perpaduan. Tetapi disinilah persoalan yang lebih besar pun muncul. Jika DAP benar-benar menarik diri daripada jawatan eksekutif tetapi terus menyokong kerajaan, adakah itu pembaharuan struktur ataupun sekadar kosmetik politik? Jika Anwar melakukan rombakan tergesa-gesa demi meredakan tekanan, adakah itu reformasi tulen ataupun respon panik untuk menyelamatkan imej? Naratif utama di sini bukan tentang tarik 12 Julai itu. Ia adalah tentang credibility. Ia adalah tentang sama ada kerajaan ini masih bergerak atas mandat perubahan ataupun sudah terperangkap dalam logik mempertahankan kuasa.
DAP sedang menguji had kesabaran mereka sendiri dan dalam masa yang sama menguji kepimpinan Anwar Ibrahim. Politik bukan sekadar soal siapa memegang jawatan, tetapi siapa mengawal arah tuju. Jika sekutu paling penting sudah mula mengeluarkan amaran terbuka, itu menandakan retakan keyakinan. Retakan ini mungkin kecil pada hari ini, tetapi jika dibiarkan, ia boleh melebar menjelang pilihan raya nanti. Dan akhirnya, ini bukan hanya tentang DAP ataupun Anwar semata-mata, tetapi ini adalah tentang sama ada kerajaan perpaduan benar-benar berani melakukan perubahan yang dijanjikan ataupun sekadar mengurus persepsi sehingga tiba musim mengundi. Apabila sekutu sendiri memberikan kata dua, adakah itu tanda demokrasi yang sehat? Ataupun isyarat bahwa keyakinan terhadap kepimpinan sekarang sedang menipis. Jadi, apa kata Anda?